missing you like crazy. Guys, betapa stresnya aku duduk satu rumah dengan dia ni. I'm missing you like crazy. Sambunglah, janganlah bagi aku malu. Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelum tu, ada dekat video yang lepas ramai cakap aku pakai lipstick. Ini bukan lipstick, aku pakai lip balm. Adam sekali Swap. Adam pun dia tak pakai lip balm, jadi bibir dia tak nampak lah macam pink, macam faham tak? Lepas tu kamera DJI ni, kalau kita pakai lip balm, memang bibir kita ni nampak macam warna macam ni. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi ini lip balm pelembab bibir, bukan aku pakai lipstick. Relax lah jangan korang. fitnah. Haram. Allah yang satu. Apa-apa guys, welcome back to my channel. Terima kasih kepada korang yang dah tap. Kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. So, hari ni macam korang baca kat tani, macam korang Kita nak pergi cari blind box. Macam mana kita cakap apa? Enggak mau. Kita mau cari blind box korang. We're gonna find blind box. Don't zoom. So hari ni macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga, kita orang nak pergi cari blind box. Tapi bukan blind box kat Pokmart. Sebab selama ni aku dah buat macam-macam dah, dan aku dah buat video macam-macam unboxing. Apa ni orang kata blind box daripada Pokmart. So ada satu blind box yang macam harga dia murah sikit. Harga dia macam affordable. Dia tak adalah macam mahal sangat macam tu. So kejap lagi kita akan pergi ke satu mall ni, and then kita akan pergi cari blind box kat sana, dan aku akan belikan apa je blind box yang apa yang Adam nak. Okey, jom. Kita akan cari sama-sama blind box yang pelik-pelik, okey? Diam sekarang. Kau diam sekarang. Sebelah aku isi kau kat atas sampah. Kau diam sekarang. Jangan rakam. Okay guys, so sekarang kita dah sampai mall. Hi guys. Kita bang. Dah kita sampai mall. Adam, kau ni jangan. Kita kena cover Dam. Coverina. Kita kena coverina. Kalau kita dekat luar, kita kena cover. Okey, sekarang kita orang dah sampai dekat mall. Cuma sekarang aku tak tahu kedai tu masih wujud lagi ke tak, kedai yang jual blind box tu. Sebab kat situ banyak blind box yang murah. Dia banyak blind box murah dan exotic. Macam lagi banyak lah, lagi banyak dan lagi fun. Macam Pokmart, dia lain sikit. Mall ni adalah mall yang paling dekat dengan rumah aku. Sebab tu aku suka pergi mall ni. Dekat KL ni, rumah aku dekat KL ni, paling dekat mall tu mall ni. Semua benda ada, supermarket ada, benda-benda macam basic semua ada. Sebab tu aku suka pergi mall ni. Hari ni aku tak tahu kenapa, tapi ramai sangat orang. Inilah kedai dia. Apa nama kedai ni? Tata and Friends. Nampak? Macam-macam blind box ada. Oh my god! Look at this. Wow! Lakso. Macam-macam ada. Ya Allah, macam-macam jenis korang. Tengok daripada luar ni, kau nampak tak? Cuma masuk. Nampak tak? Mana nampak tak? Ya Allah, macam-macam rambang mata. I want that one. Okay guys, look what I found. It's butter bear. Okay. So ni kitchen. Yang tu bukan kitchen lah, yang tadi saya tunjuk tu. Okay, alright. yang- Ini apa sedap. Tu ni. Yang ni paling comel. Kimon ni. Kita ambil ni. Nampak? Macam-macam jenis ada. So kita ambil ni, kita ambil. Yang besar tadi kita dah ambil. Tinggal satu je. Kena kata memang dia nak clear stock, memang dah tak ada dah. Comel. Ini comel. Yang paling comel yang ni, kucing ni. Oh ya. Okay. So kita ambil ni, ini, tu, 2, 3 kita ambil. So ini aku ambil ni. So kita tengok Adam nak ambil apa pula. Abang so, Adam suruh ambil 5 kotak. So let's go. 2 je. Aku dah ambil ni dengan yang besar dah tadi. 2 lagi. Cepat. Oh, ada nak butter bear? Okay. Adam, Doraemon tak nak? Enggak mau. Yang ni. Abang, Comel. this is so cute. Butter bear ni ada bau ke? Tak ada. Ada dia dua jenis je ni. Dia ada display dia kat atas dia satu. Atas dia satu. Oh, yang tu. Yes. Comel. Yeah, Yang tu yang ni. Dia ada banyak. Yes. I'm taking both. Ada ambil 2 ni korang. Okay, ambil 2 kotak butter bear. Oh, kita sikit dia comel. Okay, Cun. Alright. Tinggal ni last korang. Kalau korang nak korang datang kat sini kat KL Mall. Tinggal satu lagi. Tengok. Ya Allah, comel. Ada nak ni bang. Comel ni. Comel ni son. Okay guys, so aku rasa dah. Aku rasa ni dulu. Jom kita pergi bayar. Alright. Ini. So, Adam ambil 2. Kita
beli yang besar. Besar ni pun ada. Tata and Friends. Kalau nak beli blind box yang pelik-pelik, macam-macam, korang datang je kat sini. Harga pun lagi murah. Okay? Hey guys. Korang kita ada tim. So, welcome back to my channel. Okay guys, so sekarang kita dah sampai rumah. Ini tunjuk sikit plastik yang kita dah beli ni. This is the bag. Dan kita ada beli yang paling besar. ni yang besar. Tapi ni. kita akan buat ni yang last ke bang? Ni last. Okey, kita akan buat sini last kali. So tadi total yang kecil-kecil ni ada 1 2 3 4 5, ada 5. So Adam 2, Abang aku 3. Kita bagi yang Adam punya dulu. Okey, so ni Adam punya. Adam punya. Ini pun Adam punya. Disebabkan aku punya ada 3, unboxing aku punya dulu. Kita akan unboxing ini sama-sama. Orang ini sumpah comel gila. Sabar, aku nak SMR. Aku cakap, kau ni dah besar tapi sibuk nak main blind box. Korang blind box ni bukan budak besar je. Blind box ni best. Budak kecil je. Betul ke aku cakap? Macam tu. Bukan budak kecil je yang main benda ni. Budak besar pun boleh beli. Kau tahu tak satu harga ni? Tak adalah, bukannya RM2, RM79. Okey. So ini adalah pilihan ataupun apa yang kita akan dapat dekat dalam kotak ni. Weh, aku tak faham babe. Aku ingat bahasa Inggeris. Okey, tapi daripada banyak ni, aku nak dapat yang kelabu ni. Kalau Adam? Oh, dia nak yang krim kat bawah tu. Adam, anak cute. Apa? Kiyomi. Patung berbentuk cawan. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. So, korang kat rumah nak yang mana? Korang rasa yang mana kali ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mata. Dia tiba-tiba dekat kan tapi tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, kita dah buang kotak dia. Ni dia. Kau rasa yang mana? Cukup pegang. Besar weh. Sumpah besar weh dalam dia. Besar dia, bukan kecil-kecil. Tapi kau tak tahu. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tengok. Jangan. Aku punya. Weh, aku punya weh. Serius tu? Mana kelabu? Betul lah abang cakap. Dia tak boleh gerak tapi mata dia sumpah comel. Dia ada ikan. Comel. Sumpah jauh muka kau ni. Sumpah kaki dia kecil je tapi sumpah ini ni tak boleh gantung korang. Aku dah tanya orang kedai tu. Dia kata yang ni bukan kitchen. Ini macam bolehlah duk isi dekat tepi-tepi katil ke kalau kau nak buat collection ke, tapi dia tak boleh gantung dekat beg lah sebab dia sangat besar dan berat sikit lah. So, pendapat korang, kita nak bagi nama dia apa? Korang boleh komen dekat bawah, okey? Seterusnya, Adam akan buka Adam punya The Butter Bear. Adam pilih ni because yang ni nampak interesting. Ni Adam punya. Kalau rosak tu. So ini adalah pilihan Butter Bear. Korang boleh tengok. Aku tak tahu nak yang mana sebab ini Adam yang punya ni, blind box. Lepas ni secret. Adam kan nak secret ni. Okey, buka. Okay, tu aja. Okay. Oven. Aku tak payahlah tutup mata sebab itu bukan blind box aku, jadi aku tak kisah. Pegang sikit. Tak tahu dapat apa. Okey. Secret. Secret. Bukanlah. Over. Dia ingat dia istimewa. Dapat yang Sugar Bliss. Sugar Bliss. Adam, cepatlah orang nak tengok. Adam cepat. Sabar. Ni nampak? Dia dapat love. Ini patung dia. Nampak? Sama tak macam Adam? Berat juga. Sama tak macam Adam? So, ini Adam punya. Dia bukan kitchen tau. Dia macam figure lah. Okay. So, ini dia boleh isi atas meja ke. Macam tu lah. Dia cantik lah buat hiasan. Okay, seterusnya aku punya. Okay, so ini aku punya blind box seterusnya. Nama dia Kimon. Okay, yang ni akak tu kata kitchen. Kita boleh isi dekat beg lah. Kita boleh gantung-gantung dekat beg. Macam aku gantung aku punya dekat beg, nampak? Banyak kan? Panda. Aku ada Labubu. Kita ada skull panda ni. Lepas tu aku gantung ni Haci Pupu. Okey, yang ni aku harap korang tengok ni. Aku memang nak warna gelap-gelap macam kelabu. Ni comel abang. Aku nak ni. Ni kenapa payah sangat nak buka ni, Sheila? Ni dia. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi. Wih, aku tak sangka ada zip kat sini.
kita boleh buka zip dia, nampak? Lepas tu kau boleh masuk lah duit. Duit tak boleh lah. Macam AirPods kau boleh masuk dalam ni lah, AirPods. Duit shilling ke, macam tu lebih kurang. Aku tak sangka yang aku dapat warna pink. Tanah pink! Tak, kenapa dia buruk sangat? Ya, dia kenapa dia buruk bukan sikit sangat. Blind box kedua Adam, butter bear kedua. Tunjuk kat dia orang pilihan apa yang kemungkinan Adam akan dapat. Adam Angel, so I'm gonna pick Angel. Aku rasa Adam dapat donut date ni. Dia akan dapat yang ni. Okay. Donut date. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Adam dapat yang buruk. Dia tak dapat apa yang dia nak. Sebab aku dapat yang buruk tadi. Ini buruk sangat ni. It feels very heavy. I think it's donut date. Macam mana kau ni buka Sheila? Wah, dia bukan dapat donut. Full of love. Dia dapat yang tu, dia tak dapat apa yang dia nak. Aku pun tak dapat apa yang aku nak. Aku dengar bunyi guli daripada tadi. Aku dengar bunyi pelik-pelik daripada sebelum Adam datang rumah aku tadi So ini dia. Kenapa mata dia tak ada? Itu kejap aku, kenapa mata dia gitu? Ni mata dia tercabut. Adam, jangan lari. Inilah dia Adam punya full of love. Adam dapat. Comel. Dapat full of love. Tapi sumpah berat Ni sumpah berat. Okey, so orang tengah panggil kita orang sekarang ada parti hari jadi pula. Sebab tadi diorang janji pukul 10 malam. Sekarang ni baru pukul 9.30. Lepas tu semua kebulu lah nak makan lah apalah. Okey, so ni aku punya. Ya Allah comel. Lepas tu ya Allah. Sumpah comel. Aku rasa aku nak yang putih ni. Ada rasa yang mana? Ada masa yang warna yang pink ni macam Blackpink. Okey, yang pink ya Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Wih, merah ni cantik. Wih, macam muka syaitan. Wih, ini cantik juga. Wih, ya Allah, comel lah. Sayap. Nampak tak? Sayapku terbang bebas di udara. Singgol-singgolan, cubit-cubitan, aku menari. Ini sumpah comel. Ya Allah, korang nak bagi nama dia apa? Korang boleh komen dekat bawah, okey? Ikmal. Dia punya sayap dia, ya Allah, sumpah korang comel. Ni kita boleh gantung dekat beg. Comel. Yang Akhir, the last but Adam, not least. bawa Adam masuk, bawa cepat Adam. Mana Adam? Cepat Adam. Tak, kotaknya mana? Aku nak kotak dia. Okey, so ni dia kotak yang last. The most excited for. Dan yang paling mahal. Harga dia 200 lebih tapi kita dapat 199 saja. Kita tengok ni. Okey, aku nak yang warna coklat. Apa yang warna coklat? Ada yang warna putih. Yang ni kalau dapat yang warna putih, Adam boleh ambil. Okey? Kalau dapat selain daripada warna putih dan kita dapat coklat, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini the moment of truth. Bismillahirrahmanirrahim. Warna pink, warna pink. Ya Allah, comel. Ya Allah. Thank you abang bagi Adam. Thank you bagi Adam. Bagi Adam. Ya Allah, comel ya. Ini warna pink. Mata dia tak boleh bergerak. Okey, tapi dia agak besar juga. Okey, so inilah dia di antara-antaranya. Tapi kalau kau nak tahu, aku memang tak suka warna pink. Jadinya kita simpan dekat dalam store sebab apa, kalau blind box ni aku bukan isi dekat depan pun, aku memang isi dalam almari. Inilah dia antara blind box yang kita dah beli. Tunjuk sikit, duit. Mana satu favourite korang? Okey, dan korang nak bagi nama dia apa? Nama dia apa? Korang boleh komen kat bawah. Okey korang, terima kasih sebab dah tengok video kali ni. Minta maaf kalau terkasar bahasa. InsyaAllah nanti kita akan buat konten lagi menarik untuk korang. So, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!